Assalamualaikum guys. Kalau filament band bulat korang habis macam gini, korang jangan buang pula dia punya spool ni. Korang beli filament refill macam gini. Jom aku tunjuk korang macam mana nak pasang. Let's go. So masa ni aku ada nak restock aku punya produk, tapi bila aku tengok-tengok balik, aku punya filament merah ni dah nak habis. So aku biarkan dia habis dulu. Lepas dia habis, aku cabut aku punya spool ni daripada AMS, buka dia lawan arah jam. So yang cardboard ni korang boleh je buang kat dalam tong sampah. Nice. And then korang pergi balik dekat spool korang tadi, korang tengok ada latch macam gini. And dekat filament baru pun ada lubang. So korang kena masukkan latch tadi dekat dalam lubang tadi. Bila dah ngam-ngam masuk, korang dah boleh tutup balik. Korang punya spool tadi pusing ikut arah jam. Once spool korang dah lock, korang make sure plastik yang hold filament ni korang cabut empat-empat. Okay, next korang kena tengok dekat belah hujung filament tu, dia ada bend sikit. So korang boleh snap je hujung sekali tu. Kalau macam aku terus ambil spool clip, masuk dekat hujung sekali and secure dia betul-betul. And then korang boleh sambung terus dekat AMS. Kenapa aku pasang clip tadi? Sebab tak nak dia punya hujung tu terjuntai-juntai keluar. So aku buka balik clip tadi tu, and then aku terus sambung masuk ke tube. So lepas korang masuk tube, and korang boleh tengok lah filament tu akan masuk sampai ke atas. So kalau macam aku ni, aku nak sambung aku punya projek, aku tekan dia resume, and dia akan purging ke filament baru. So aku punya A1 ni akan sambung mana yang dia tinggal tadi lah. Alright guys, kalau korang rasa video ni manfaat, korang boleh tolong share. Kalau korang nak tengok kemudian, boleh tekan favourite. And again, thank you for watching. Jangan lupa like, comment and share. Bye bye.